Hang Tuah legit lah. Memang wujud lah. Ada orang cakap, contohnya yang dibaca kan, ada profesor-profesor Sebab Tuah claim. banyak cakap pasal Hang Tuah dalam ni. Hmm? Sebab Tuah banyak cakap pasal Hang Tuah dalam ni. Saya ada cakap, tapi saya menafikan bahawa dia Cina lah. Menafikan. Sebab ada yang cakap dia Cina. Sedangkan kalau kita tengok dalam hikayat Melayu yang bercerita pasal dia, memang jelas-jelas sebut Hang Tuah tu Melayu. Hikayat Hang Tuah, sebab Hang Tuah ni dia ada biografi dia. Hikayat Hang Tuah. Tapi ditulis kemudian lah, abad 17, 18, kita tak tahu ketahiran tu. Dalam hikayat Hang Tuah yang bercerita sejarah Hang Tuah, memang sebut dia Melayu. Tapi apakah Hang Tuah itu wujud atau tidak dalam sejarah, mesti jadi perdebatan. Sebab ada nama Laksmana dalam rekod Cina je pun. Tapi rekod-rekod ni tak sebut nama. Itu masalah dia. Sedangkan Laksmana ni adalah gelaran. Ada berapa banyak Laksmana nama Melaka tu 100 tahun. Mesti ada Laksmana yang berbeza. Betul ke Laksmana itu merujuk kepada Hang Tuah? Daripada mana muncul adanya Hang Tuah? Dia rasanya, kalau tanya kepada saya, kisah dia ditulis kemudian, orang Melayu perlukan apa? Inspirasi. Daripada saya tak suka berdebat betul atau tidak, sebab kita tidak ada putih sejarah yang cakap dia wujud ataupun tak wujud. Saya lagi suka pandang Hang Tuah ni, sebagai itulah orang Melayu perlu jadi. Nenek moyang kita tulis pada kisah ni, dalam hikayat, dia nak anak cucu jadi macam tu. Hang Tuah mahir berapa bahasa? Saya tak tahu. 12 bahasa. Ya Orang Melayu dulu dikawal pelabuhan. 88 bahasa di situ dipertuturkan. Untuk orang Melayu mampu kawal pelabuhan tu, nenek-nenek moyang Melayu memang fasih banyak bahasa. Hari ini, berapa bahasa yang kita tahu? Hari ni kalau macam nak minta kerja Mandarin, dia cakap speaking Mandarin, kita dah complain lah. Jadi, anak Melayu perlu jadi macam tu. Hang Tuah digambarkan power bersilat. Anak Melayu, berapa banyak yang tahu silat pada hari ini? Hang Tuah digambarkan memiliki diplomasi yang sangat hebat. Dia dihantar oleh Sultan Melaka pergi ke Uthmaniyah beli meriam. Dia dihantar jadi utusan dekat China, India. Maknanya dia ada kemahiran diplomasi yang hebat. Jadi saya anggap bahawa Hang Tuah ni ialah nenek moyang kita nak kita jadi macam tu. Ini adalah Melayu yang terbaik yang dibayangkan dalam fikiran mereka. Dan tak ada maksudnya. Mungkin adalah. Kalau tidak ada, takkan kita bina tamadun yang hebat. Kalau anak Melayu nak bina kegemilangan semula, maka kita perlu jadi macam Hang Tuah. Kalau dia punya kawan-kawan dia? Kawan-kawan dia? Kawan-kawan? Kawan-kawan Hang Tuah? Dia tambahlah dia punya sifat semangat setia kawan yang ada. Maksudnya dia orang pun kadang-kadang okey, contohnya saya sebenarnya orang tanya kepada saya kan, saya side pada Hang Tuah kepada Hang Jebat. Saya cakap saya side pada Hang Tuah. Pertama kan, kalau baca dalam sejarah apa yang Hang Jebat buat, kalau baca dari hikayat lah, saya nak sebut sejarah sebab kita tak tahu benda tu betul atau tidak. So kalau sebut hikayat ni maksudnya tak tahu betul ke tak? Diceritakan dalam hikayat lah. Hang Jebat mengamuk. Yang bersalah yang hukum Hang Tuah ni Sultan. Tapi Hang Jebat mengamuk dekat pasar, bunuh orang sana sini. Hang Tuah bermukah dengan dayang-dayang dalam istana. Dia halau orang istana. Hang Tuah datang balik. Apa yang Hang Jebat buat dah layak dihukum mati. Pertama. Yang kedua, dalam Islam dia dah burah melawan pemerintah. Yang ketiga, Hang Tuah pertahankan bukan raja, tapi kerajaannya. Ramai orang tak pandang benda tu. Dia tak berpandangan jauh macam Hang Tuah. Bila jatuh sultan, kalau huru-hara Melaka pada ketika itu, ada musuh yang menanti, apa akan jadi pada Melaka? Hang Tuah nak kembalikan kestabilan. Kalau tengok dari segi hikayat, dia tak pada tahun berapa? Kalau tengok dari segi hikayat, dia usahanya pada tahun berapa? Rasanya dalam, kalau ikut hikayat, berlaku dalam pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dan Sultan Mansur Shah ni antara sultan terbaik dalam sejarah Melaka. Okay. So jadi, hanya sebab dia kadang-kadang Hang Tuah punya tu, dia mungkin saya anggap ini yang nenek moyang orang Melayu kita nak jadi orang Melayu bervisi macam Hang Tuah. Dia tahu bahawa kalau dia bersama dengan Hang Jebat memberontak, hancur Melaka pada ketika itu. Dia nak pertahankan ini pelabuhan Melaka, dia nak flourish, dia perlukan kestabilan. Pedagang lagi, kalau apa orang mengamuk bunuh orang sana sini, pedagang nak singgah ke pelabuhan Melaka? Nak meniaga ke? Orang datang ke Melaka sebab suasana aman. Punya power tentera-tentera Melaka, Lanun pun tak dapat buat sesuka hati dekat Selat Melaka. Tiba-tiba Melaka jadi tak stabil.
Boleh jadi perang saudara yang berlangsung beratus tahun. Boleh jadi perang saudara yang akhirnya membunuh banyak bakat-bakat hebat, membazir duit dan sebagainya. Ya, mungkin aku mati. Tapi apa yang kau buat? Kau telah mencampakkan Melaka kekacauan. Bila aku diberi amanah untuk kembalikan balik kestabilan Melaka, aku akan pilih Melaka, negara aku, bangsa aku daripada kau. Lepas tu saya akan step pada Hang Tuah. Mungkin orang cakap bahawa Hang Tuah dijilat Sultan Nasrani. Tak. Hang Tuah sedang mempertahankan tamadun kerajaan dia, bukan raja yang dipertahankan. Tuan dah buat research yang mendalam tentang sejarah Melayu dan sampai tulis 2-3 buku tentang sejarah Melayu. Kalau tuan boleh tinggalkan satu perkara kepada viewer tentang sejarah Melayu, apa yang tuan akan cakap? Jiwa yang ada pada sejarah Melayu. Kalau tuan boleh tinggalkan satu perkara kepada viewer setelah kaji banyak tentang sejarah Melayu ni, apa yang tuan akan cakap dekat viewer? Saya nak orang Melayu ni ada satu bangsa yang bersifat global. Maksudnya? Sebelum bangsa lain pada hari ni kan, baru dekat Eropah baru nak bercakap pasal multicultural, nak bercakap pasal apa terbuka imigran masuk, kita dah lama dah. Abad ke apa? Dulu kita dah bina pelabuhan bangsa-bangsa, kita dah handle. Saya nak orang Melayu perlu kekalkan sifat tu. Kalau nak berjaya hebat macam dulu. Contohnya, perasan tak? Kita orang Melayu, kita boleh buat slang. Apa contohnya kita bercakap kan? Kita boleh tukar slang Cina, kita boleh tukar slang India, kita boleh tiru slang Mak Saleh, kita boleh tiru slang Jepun, Watachiwa, Helmiru. That's contohnya kan.